Alhamdulillah. Daripada awal pagi tadi, pukul 2 petang baru boleh bawa keluar. Lepas Zohor lah. Nak boleh akak ni kat atas puncak bukit tu. So kita korek, kita nak try tanam. Tengok mudah-mudahan hidup lah. Nampak tak? Ni akak dia ni. Kita akan tanam, tengok. Ini bukan apa ni. Ni kita nak buat tempat untuk ayam nak naik atas tu. Nanti kita akan buat anggap lagi lah tambahan kan. Besar loh. Nampak tak? Kita nak korek dalam sangat pun tak boleh lah. Sebab dia terlalu dalam kan. Susah nak potong dia punya tu. So yang ni nanti kita akan terpaksa kita potong ni pun panjang lah ni. Ikutkan nak ambil panjang lagi, tapi tak apalah. So nanti kita potong ni, kita tutup dengan cat ataupun kita tutup dengan something yang orang kata apa, tak bagi dia masuk angin untuk tak mau dia keput. Kita cuba tengok sebab kita nak tanam ni. Nampak, bayangkan tu, kita hanya bawa balik dengan motor ya. Awal tu kita potong, ada kayu besar kat dalam tu tak bawa balik lagi. So dah potong tu, kita pergi usahakan untuk dapat kakak ni dulu. Berat nak heret balik. Oh boy. Jadi berjaya lah sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nice kan? Kita dah dapat idea ni lama dah. Dah nampak dah tu akak tu nak bawa balik. So kita akan letak kat tengah tu nanti. Naik untuk ayam. Nanti tengoklah macam mana kita punya hasil karya ni. Alhamdulillah. Boleh zuhur dulu, solat dulu.